Assalamualaikum guys, kembali lagi korang dalam channel aku Syam Rock Kapak. Okey, untuk kali ni edisi motor si Oren ni aku dah nak jual. Memang dah ada pembeli datang daripada Hulu Langat geng. Nama siapa? Ikram. Okey, korang yang mana jumpa si Oren ni ataupun lepas ni owner dia nak buat cover set baru ke apa, aku tak pastilah. Tapi kalau jumpa nombor plate WFK 4683 ni, berilah tunjuk ajar, janganlah menyombong kan. So bagi tunjuk aja. Sebab player pun dia baru nak main two stroke, baru nak belajar pasal motor TZM, motor lama. Jadi untuk hari ni berapa bulan? 9 hari bulan 7. Okey, aku dah jual. Okey, pada Ikram, owner baru. So Ikram start sikit motor. Okey, tadi dah bagi penjelasan, dah test ride apa semua. So kita bagi owner sendiri start motor ni geng. Okey. Biar. Okey, motor tak ada bunyi Block standard. Aku dah siap coating. Coating bukan standard lah. So, dia lucu. Kalau ikutkan motor ni nak pergi tutup enjin. Kalau ikutkan motor ni nak follow ride biras aku nak bawa untuk ada member hujung bulan ni dengan si Kuding ni. Tapi dah rezeki pada owner baru. Jadi selamat menunggang. Okey Ram, hati-hati. Okey. Salam sikit. Saya jual seadanya. Baik, terima kasih. Alright. Okey. Inilah episod akhir untuk edisi Si Kuning. Korang yang baru tengok YouTube channel aku, korang boleh tengok list video aku kongsikan ilmu-ilmu berkait dengan motor TZM lah, especially sebab aku minat motor ni. So dari segi cara nak overhaul, airbrush, cara nak buat CDI, cara nak buat racing pipe, berbagai aku share dekat dalam YouTube channel untuk apa? Ilmu untuk bermanfaat lah untuk korang semua. Okay, rasanya sampai sini saja edisi Si Kuning, Si Oren. Harap owner baru tunggang dengan cermat lah. Okay, jumpa di RZ member. Kata nak pergi RZ member. Okay, apa-apa pun mantap. Assalamualaikum.